Pada petang ni, bicara sepatutnya berjalan untuk kes Kerajaan Negeri Pahang versus Puan Sri Said Sabrina. Dan apa yang berlaku adalah sebelum perbicaraan berlaku, pihak plaintiff telah pun mengemukakan permintaan permohonan kepada pihak mahkamah menyatakan bahawa mereka ingin berbincang dengan pihak plaintiff, iaitu Kerajaan Negeri Pahang, untuk suatu penyelesaian secara baik, iaitu dalam bahasa Inggeris kita panggil out of court settlement. Kes telah pun ditetapkan untuk pengurusan kes pada 20 hari bulan 8 nanti. Jadi pada 20 hari bulan 8 nanti, pihak plaintiff mestilah memaklumkan kepada pihak mahkamah apakah keputusan yang dibuat oleh pihak plaintiff berkenaan dengan kes ni. Adakah mereka bersetuju dengan out of court settlement yang disyorkan oleh mereka sendiri. Jika tiada out of court settlement, iaitu tiada penyelesaian secara baik, perbicaraan telah pun ditetapkan untuk 12 dan 13 hari bulan 11 2025. Kami terima dengan hati terbuka lah, sebab dari segi pihak defendant kami memang open. Kami memang sedia untuk mengambil kira dan mempertimbangkan sebarang percubaan untuk menyelesaikan perkara ni. So kami akan tengok sekiranya terma-termanya bersesuaian selepas mereka dah pun berbincang sesama sendiri, kami akan terima. Pihak plaintiff dengan pihak defendant akan menyelesaikan dengan cara baik, di mana akan terdapat kompromi untuk kedua-dua pihak, supaya penyelesaian secara baik, tak perlulah bicara penuh dan tak perlulah kedua-dua pihak mengalami kesusahan atau mengharungi perbicaraan penuh. Puan Sri ni seorang pencinta alam. Tak mungkinlah dia nak buat sesuatu yang luar daripada skopnya lah. Sebab sekarang ni orang pencinta alam ni semua dah kurang dah. Sebab saya dah turun kat tempat dia, saya dah tengok macam mana dia mencinta alam, macam mana dia jaga kawasan tanah Aina Farina semua tu. Jadi saya harap rakyat Pahang dan kerajaan Pahang peka benda ini, turun padang tengok, menikmati keindahan alam yang Allah berikan. Sebab kat Pahang ni mempunyai satu tempat yang unik, yang memang cantik, dan Puan Sri telah merealisasikan apa yang Allah kurniakan. Macam saya sebagai rakan seperjuangan, kita sama-sama aktivis alam sekitar, kita memang menyambut baiklah cadangan kompromi dengan syarat-syarat termanya. Tidak seolah-olah orang kata ni terma yang tidak masuk akal lah, orang kata kena terma yang munasabah lah kan.